Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Damia Maisara binti Muhammad Khairi dari Sekolah SK Pulau Bahagia. Hari ini saya akan membuat ulasan tentang buku yang bertajuk Aisyah Tak Nak Adik. Buku ini ditulis oleh Abdul Rashid Kasim dan diterbitkan oleh Ana Muslim pada tahun 2017. Bilangan halaman buku ini mengandungi 80 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Aisyah. Aisyah pelajar yang baik, suka menolong ibu bapa, suka menolong kawan-kawan di sekolah. Aisyah juga pelajar yang rajin. Semenjak dia tahu bahawa akan mendapat adik, dia berasa tidak senang hati. Saya suka buku ini kerana tulisannya cantik dan berwarna-warni. Ilustrasi yang menarik mampu mengekalkan pembaca sehingga tamat. Watak-watak di dalam buku ini terdiri daripada keluarga yang sangat rapat. Ada Aisyah, ibu Aisyah, ayah Aisyah dan juga nenek Aisyah. Mereka saling menyayangi antara satu sama lain. Setelah membaca buku ini, saya berasa kagum dengan hubungan baik antara mereka. Hal ini sedikit sebanyak mempengaruhi saya untuk sentiasa menyayangi keluarga saya. Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami. Tulisannya cantik dan berwarna-warni. Ilustrasi yang menarik mampu mengekalkan minat membaca sehingga tamat. Setiap watak mempunyai perwatakan yang sangat jelas. Kekurangan buku ini ialah buku cerita agak singkat menyebabkan pembaca yang lebih dewasa mungkin menginginkan alur yang lebih panjang dan mendalam. Walau bagaimanapun, saya berpendapat buku ini sesuai dengan pelajar sebaya saya. Hal ini kerana buku ini berkisah tentang seorang anak yang dibesarkan dalam satu keluarga lengkap, dididik dengan sempurna oleh ibu dan ayah keluarga. Sekiranya ada masalah, ikatan kasih sayang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulannya, buku ini merupakan sebuah karya yang berkualiti kerana berjaya menyampaikan mesej dan pengajaran dengan berkesan. Walaupun terdapat kelemahan kecil, kelebihan buku ini jauh mengatasi kekurangannya. Jalan cerita ini menarik, gaya bahasa yang mudah difahami serta nilai-nilai murni terdapat di dalam ini. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada semua pembaca kerana bukan sahaja menghiburkan, malah mampu menambahkan ilmu berbentuk sasiah dan memberikan pendapat inspirasi dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.